Selalu kita baca, dengar kat khutbah ni apa imam ni asyik baca ni, bacalah ayat lain lah. Sebab nak ingatkan kita supaya banyakkan selawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang yang beriman. Baru tadi khabar cerita Allah ni sentiasa berselawat kepada Nabi. Wahai orang yang beriman, berselawatlah kepada Nabi dan berilah salam kepada Nabi dengan salam yang sejahtera, salam yang banyak, salam yang ikhlas kepada Allah dan Rasulnya. Allahu Akbar. Jadi kita ni sentiasa kena berselawat kepada Nabi, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, barang siapa yang hendak bersama aku, dekat dengan bahu aku di hari akhirat, hendaklah perbanyakkan salawat kepada Nabi. Ya. Selawat kita ni, kalau kita ni orang yang setiap hari baca 10,000 selawat, orang lain baca 1,000 selawat, kita duduk dekat dengan Rasulullah. Allah. Ya. Sebab itu di dalam banyak amalan-amalan, ambil selawat yang terus diijazahkan oleh Rasulullah. Ya. Sama ada di dalam hadis atau daripada ulama-ulama. Ya. Contohnya kita beramal dengan selawat azamiyah ni, selawat tu diajar terus daripada Rasulullah. Kita baca selawat tu, bus untuk semua beribu-ribu selawat. Satu selawat yang paling ringkas, sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'allah. Selawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kulli lamhatin, bagi setiap pernafasan, wa lamhatin fi kulli lamhatin, bagi setiap kelipan mata. Ya.